Okey, tuan-puan, hari ni kita perasankan harga emas makin lama semakin naik, makin mahal harganya. Bagi penyimpan emas yang lama, pasti kita tersenyum lebar sebab nilai simpanan kita semakin lama semakin bertambah. Jadi persoalannya, bila harga emas naik ni, perlu kita jual, simpan ataupun sebagainya. Tuan-tuan, jadi kalau kita contoh harga emas naik, kalau kita nak jual emas yang kita ada ni, pastikan kita fikir masa-masa apakah tujuan untuk menjual tu. Sama ada untuk keperluan kita, dah capai matlamat dalam kewangan, ataupun dah capai matlamat impian kita. Tetapi kalau tak ada matlamat yang khusus, harga emas naik ni tak perlu jual, hanya simpan saja. Mungkin kita perlu masa akan datang. Jadi tuan-puan, sesiapa yang dah lama simpan emas, mungkin teruji harga emas naik ni, fikirkan dahulu sama ada kita nak jual emas tu untuk keuntungan semata-mata, ataupun kita jual dah capai matlamat kewangan ataupun dalam impian dalam hidup kita. Jadi tuan-puan, pastikan jual emas ada matlamat, bukan jual emas sebab harga emas tu tinggi. Tuan-tuan, jadi sesiapa yang belum lagi ada akaun emas di Public Gold, terjumpa video ni mudah saja, boleh tekan link bio ataupun di post ni. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.